Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad, semulia-mulia Rasul dan para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berkumpul bagi meraihkan hari keputeraan rasmi saya pada tahun ini. Saudara-saudari sekalian, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas perutusan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta wakil kepada duta-duta dan Pesuruhanjaya Tinggi asing di Malaysia sebentar tadi. Tahun ini adalah tahun yang kedua saya sebagai Ketua Negara. Saya bersyukur kerana masih dikurniakan kesihatan yang baik untuk terus memikul tugas dan amanah yang diberikan. Saya ingin merakamkan ucapan perhargaan kepada kerajaan yang telah berusaha keras dalam mengurus ekonomi dan pembangunan negara. Baru-baru ini, kerajaan telah berjaya menganjurkan sidang kemuncak ASEAN dengan sempurna. Ini bukti keupayaan kepimpinan negara dalam mengeratkan kerjasama serantau antarabangsa. Walaupun ada pihak yang memandang rendah keupayaan Malaysia, namun dengan usaha gigih dan semangat kerjasama, terutamanya oleh penjawat awam, segala cabaran dan rintangan telah berjaya diharungi. Suka saya ingatkan kepada para pemimpin masyarakat supaya tidak bermain politik atas isu sensitif yang akan menimbulkan perbelahan dalam masyarakat yang menggugat kestabilan negara. Begitu juga apabila wujud lagi banyak parti politik atau kem dalam parti, maka rakyat akan lebih berpecah belah dan benci-membenci di antara satu sama lain.
gunakanlah akal sebelum buat sebarang keputusan. Tidak ada hadiah yang lebih istimewa buat diri saya selain daripada rakyat yang bersatu padu. Saya pernah sebutkan dulu, ada satu virus yang akan melanda negara. Kita sekarang, kita nampak virus ini telah mula menular dan tidak boleh diubati. Awak fikirlah sendiri apa virusnya. Saya sering bercakap, mengingatkan perkara ini supaya kita tidak mudah lupa. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada semua rakyat jelata, berikanlah saya hadiah perpaduan yang kukuh dan berkekalan. Selepas ini, saya akan mengadakan kembali diraja di seluruh wilayah persekutuan untuk saya melihat sendiri kehidupan rakyat dan mengagihkan duit zakat kepada orang miskin dan asnaf yang lapang. Saudara-saudari sekalian, saya menyeru kepada pejabat awam, berikanlah saya perkhidmatan yang cemerlang sebagai hadiah. Amalkan prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan pada raja dan negara. Kesetiaan bukan maksud menyembah, tetapi jujur dan amanah dalam memikul tugas dan tanggungjawab yang diberikan serta tidak mengkhianati negara dan amanah rakyat. Pejabat awam mestilah bebas daripada pengaruh parti politik, bersikap berkecuali dan sentiasa mengutamakan kepentingan negara dan rakyat. Pegawai kerajaan haruslah memastikan setiap keputusan yang dibuat adalah mengikut syarat dan peraturan yang ditetapkan, bukan mengikut telunjuk orang politik. Setiap perbelanjaan juga mestilah dikawal dengan rapi dan tidak boleh digunakan sesuka hati oleh menteri atau ahli parlimen untuk memancing undi sampai menyebabkan hutang kerajaan bertambah besar. Semua agensi penguatkuasa mestilah berani dan jalankan tugas dengan penuh integriti. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan dan tidak hormat kepada uniform yang dipakai. Saudara-saudari sekalian, sebagaimana biasa bersempena Hari Keputeraan Yang Tuan Agong, setiap tahun saya akan mengurniakan darjah bintang
dan pingat persekutuan kepada individu yang telah berjasa kepada negara. Walaupun kerajaan telah mengariskan syarat-syarat yang layak untuk dipertimbangkan, saya juga akan menilai semula setiap calon yang dicadangkan. Mengikut telik pandang saya, hanya individu yang telah lama berkhidmat dan berjasa kepada kerajaan atau yang telah mengharumkan nama negara wajar untuk diperkenankan. Memang setiap tahun tidak banyak yang melepasi syarat tersebut, walaupun ada pihak yang cuba melobi saya. Tidak akan layan. Pangkat Datuk dan Tan Sri bukan untuk dibeli. Kalau ada yang banyak sangat duit, buatlah amal jariah, bantu orang miskin yang memerlukan. Oleh itu, penerima yang berjaya hari ini patut menghargai dan berbangga dengan anugerah yang dikurniakan. Saudara-saudari sekalian, akhir kata, saya dan isteri saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih atas ucapan tahniah serta iringan doa daripada seluruh rakyat jelata yang sentiasa mengiringi setiap langkah saya dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai Ketua Negara. Saya ingin mengucapkan penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan semua acara sempena sambutan Hari Keputeraan saya pada tahun ini yang ke-26. Marilah kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga negara Malaysia tercinta ini sentiasa dilimpahi rahmat dan diberkati, kekal, aman, maju dan makmur. Bersama Hari Raya Korban yang bakal tiba, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.